Podium disaksikan rangkuman bagi perlumbaan MSBK 250 yang menurut Daniel Syami tadi, walaupun dia ada kecederaan sedikit pada tangannya, tapi dia dapat untuk mengekalkan momentum dan dengan kelajuan yang dilakukannya sewaktu kelayakan 2 minit 24 saat berbanding 2 minit 25 lakukan lain pelumba, dia mahu untuk menjarakkan diri supaya agak mudah tugasnya dalam perlumbaan. Tapi dia pun sedar yang 3 lagi pelumba ni, 4 lagi pelumba terdapat semulanya dan 4 yang dapat mengekori dan berada dalam kelompok yang sama sebelum supaya tinggal 4 pelumba ini, dan dia maintain untuk berada dalam kumpulan sebelum dia attack pada penghujung. Tapi nanti kita lihat di penghujung lebih kepada dua Irfan Aikalami dan Irfan Ardian Shah perebutan di selekor 15 itu yang membuka ruang kepada Daniel Syami. Tapi pujian kepada Daniel Syami kerana dia sabar dan menanti saja peluang dan ruang untuk dia masuk untuk memenangi perlombaan ini. Sekarang inilah kelompok di bahagian belakang. Kita saksikan sekarang Bila Richardi saya rahim 88 tadi, dan sekarang memang sepanjang perlombaan dua pelumba ini, Irfan Ardiansyah, Irfan Aikalami yang berada di depan mendahului, dan kita nampak yang Daniel Syami sentiasa mengekori dan tak mahu melepaskan kumpulan ini. Dan buat Nazrul Izzat Muhammad Baudin yang pada awal dapat mengikut tempo dan pace yang ada pada kumpulan hadapan, tapi selepas itu dia nampak ketinggalan, tak dapat nak ikut lagi kelajuan yang dilakukan oleh pelumba di depan. Dia lakukan 2 minit 31 di penghujungnya berbanding 2 minit 26 di pelumba di hadapan ini. Dan pelumba nombor 83 Abdul Malik Reza, ini perebutan menuju ke tertib antara Irfan Aikalami dan Irfan Ardiansyah. Sedikit bila Irfan akan cuba masuk, terkena Irfan Ardiansyah dan yang membuka ruang pada Nguyen Putri yang memutus laju sampai di penghujung. Sedikit sahaja perbezaan 0.022 saat untuk Daniel Syami menewaskan Nguyen Putri.